Satu realiti yang kita rakyat Malaysia perlu faham adalah hampir semua parti politik yang pernah memerintah Malaysia ini, mereka semua pernah bagi tanah kepada golongan perompak kuil haram ini. Kepada penceroboh penjenayah kuil haram ini. Dalam kerangka begitu, bagaimana mereka nak bersuara lebih-lebih, nanti data mereka pula keluar. Berapa banyak yang dia pernah bagi ketika pemerintahan dia, berapa banyak dia pernah bagi. Do you get the point? Yes, faham. Okay. Kita bersetuju, ada di kalangan MP yang kata, kita perlu selesaikan perkara ini menurut lunas undang-undang. That is the question I'm asking. Adakah kamu sebagai wakil rakyat, kamu telah selesaikan isu ini menurut lunas undang-undang? Do you get the point? Faham. Bila menurut lunas undang-undang, kamu patut buat apa? Dakwa mereka. Biar hakim tentukan. You nak bawa bukti, you patut bawa bukti di sana. Saya nak tanya, sejak bila pula wakil rakyat menjadi honor kepada rakyat? Kamu hanya wakil kepada rakyat, kamu bukan pemilik kepada rakyat. Apabila kamu bukan pemilik kepada rakyat, bagaimana kamu boleh mengetepikan undang-undang yang sedia ada dan kamu bersama kelompok kecil membuat keputusan untuk memberikan tanah tersebut tanpa mengikut lunas undang-undang? Do you get what I mean? Faham. Dan itu tidak sepatutnya berlaku atas alasan apa sekalipun, sebab kamu bukan pemilik tanah tersebut. Saya nak tanya, adakah wakil rakyat ini pemilik tanah kepada Malaysia? Bukan. Tidak. Yang memiliki tanah kerajaan ini siapa? Kita. Kita, saudara, saya, orang India, orang Cina, orang Melayu, orang Kadazan, orang Iban, kita semua adalah pemilik kepada tanah kerajaan. Kita pemilik bersama. Sebab apa? Who is the government? We are the government. Kita pilih government. Kita. Rakyat is the government. Betul? Mereka hanya mewakili kita sahaja. Dalam konteks begitu, bagaimana boleh you tanpa perintah mahkamah, you memberikan tanah gantian kepada mereka? Adakah kamu mengikut rule of law?